Ada satu pot sarapan pagi makanan Pantai Timur yang ada nasi dagang Terengganu, ada nasi kerabu, ada lemak dengan perut bakar, ada nasi minyak, ada kuih akor, ada roti canai, ada sate lagi. Yang best kan, makanan kat sini memang sangat chill dan healing tau. Hello, what's up guys? Kali ni jom kita nak ajak korang makan dekat Lubuk Makan King dekat Dengkil. Dia buka sarapan pagi tau. Dekat sini sarapan pagi dah ada nasi kerabu. Nasi kerabu siap ada solok, ada lemak bakar, ada perut bakar. Bukan nasi kerabu ada tau kat sini. Ada nasi dagang Terengganu. Tengok dia pakai ikan air, ada gulai itik, ada nasi minyak dan macam-macam lagi lauk makanan lain tau. Ada banyak lagi vendor-vendor makanan lain kat sini. Antaranya kau tengoklah ada kuih akor. Kuih akor ni memang gebu elok je. Lepas tu ada stall lain juga tau. Ada stall sate dan juga roti canai. Kau tahu lah, dia konsep dia warung memang sangat santai. Makan macam ni macam makan dekat kampung gitu. Yang aku makan ni dia punya nasi dagang dengan ikan air atau panggil ikan tongkol. Lepas tu ada gulai itik juga tau. Itu yang best. Yang Syafiq makan pula dia punya nasi kerabu dengan lemak dengan perut bakar. Nasi kerabu dia memang sangat sedap. Lauk-lauk kat sini banyak pilihan tau. Lepas tu si Syamim pula dia makan nasi kerabu dengan ikan bekok. Ikan bekok sekali dengan ayam bakar ni. Nasi kerabu dia ada macam-macam pilihan lauk lah kau boleh makan. Lepas tu pula ada macam-macam lagi lauk makanan lain yang best-best kat sini untuk sarapan. Antaranya ni dia punya gulai kambing, makan pula dengan nasi minyak. Nasi minyak dengan ayam masak merah ni memang sangat sedap. Kalau nak makan sate pun ada dekat sini. Aku makan sate ayam dengan daging. Kuah kacang dah aku suka rasa manis-manis, ada sikit rasa pedas lah. Lepas tu yang Syafiq makan ni pula, dia punya ni roti bom Terengganu punya style, Pantai Timur punya style. Lepas tu kat sini ada kuih akor dan juga bingka kelapa. Tengok, ada roti canai sarang burung. Lepas tu ada nasi lemak ikan tongkol ataupun nasi lemak ikan air. Susah nak jumpa tau, kat Terengganu je ada. Lepas tu minuman pula kita minum durian Belanda, tes air madu dengan limau asam boy. Lepas tu ada jeli kelapa dengan buko. Memang santai, boleh lepak kat sini, main congkak, lepak-lepak santai-santai. So korang ajaklah family korang semua datang sarapan dekat sini, okey? Apa-apa pun, jom kita makan.